senjata aja. Jadi mesti ada depa. Bertanya macam gadang mereka kan karena hana budai, na urang yang pegang notah budai dia berasa mereka. Bila kita budai. Urang mengabang na depa depa. Batai kemah mereka dengan budai. Hana itu mikir mereka lah baru kemah mereka. Budai bu bacu tak lah. Bertanya macam gadang mereka watia budai lanjaro tu. Tumbuh lemah. Bertanya yang beri budai ke Jawa. Dia tanya kan perkara dia perkara semikir merdeka. Tengok macam analis semikir merdeka, analis sodro dulu. Analis sodro dulu, analis so ini tu dia depu pusaka dia. Dah analis depu hak dia tu dunia. Dah analis depu pun kejadian mata boh ni. Tengok macam analis depu pun kejadian dah mandi ringka. Mata boh dia hak. Habis bangai. Paling kerja di Pulau Jawa kan ya? Jadi baik mana tu apa perkara dia dah budai dia nya habab tanah anak itu orang tu mikir merdeka lah. Bertanya macam ada mereka kerana anak budi rajuk juga. Dah hang kemai pudang merdeka dengan tu mikir kan. Kalau tulis tapi bertanya urang macam nak sentimen ke merdeka. Nak perasaan ke merdeka, galak ke merdeka. Pi katua ke hana teori merdeka le. Dia payah murno teori merdeka le. Sentimen macam hantu. Apa teori merdeka? Dia mesti datang buat organisasi. Mesti ada apa ya? Kepentingan nasional apa makna? Kepentingan kolektif, interest ni bantah Aceh apa? Sejarah Aceh akibat. Yang tu dia akibat kepada hak yang le. Payah ni yang mendu. Beliau bantah-bantah lain dalam dunia akibat pedang kemerdekaan. Nah itu orang turoi benar teori merdeka. Jadi orang kemah merdeka mana rasa mikir merdeka. Senjata aja. Jadi mesti ada depa. Bertanya macam gadang merdeka kan karena hana budai, na urang yang pegang notah budai dia berasa merdeka. Bila kita budai. Urang mengabang na depa. Batai kemah merdeka dengan budai. Hana itu mikir merdeka lah baru kemah merdeka. Budai bu bacu tak lah. Bertanya macam gadang mereka watia budai lanjaro tu. Tumbuh lemah. Bertanya yang beri budai ke Jawa. Dia tanya kan perkara dia perkara semikir merdeka. Tengok macam analis semikir merdeka, analis sodro dulu. Analis sodro dulu, analis so ini tu dia depu pusaka dia. Dah analis depu hak dia tu dunia. Dah analis depu pun kejadian mata boh ni. Tengok macam analis depu pun kejadian dah mandi ringka. Mata boh dia hak. Habis bangai. Paling kerja di Pulau Jawa kan ya? Jadi baik mana tu apa perkara dia dah budai dia nya habab tanah anak itu orang tu mikir merdeka lah. Bertanya macam ada mereka kerana anak budi rajuk juga. Dah hang kemai pedang merdeka dengan tu mikir kan. Kalau tulis tapi bertanya urang macam nak sentimen ke merdeka. Nak perasaan ke merdeka, galak ke merdeka. Pi katua ke hana teori merdeka le. Dia payah murno teori merdeka le. Sentimen macam hantu. Apa teori merdeka? Dia mesti datang buat organisasi. Mesti ada apa ya? Kepentingan nasional apa makna? Kepentingan kolektif, interest ni bantah Aceh apa? Sejarah Aceh akibat. Yang tu dia akibat kepada hak yang le. Payah ni yang mendu. Beliau bantah-bantah lain dalam dunia akibat pedang kemerdekaan. Nah itu orang turoi benar teori merdeka. Jadi orang kemah merdeka mana rasa mikir merdeka. Senjata aja. Jadi mesti ada depa. Bertanya macam gadang merdeka kan karena hana budai, na urang yang pegang notah budai dia berasa merdeka. Bila kita budai. Urang mengabang na depa. Batai kemah merdeka dengan budai. Hana itu mikir merdeka lah baru kemah merdeka. Budai bu bacu tak lah. Bertanya macam gadang mereka watia budai lanjaro tu. Tumbuh lemah.